Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan ICU JPM menerima peruntukan sebanyak 4.5 juta ringgit bagi melaksanakan kerja membaik pulih sekitar 300 buah rumah milik golongan IKasih yang mengalami kerosakan kecil di seluruh negeri ini. Pengarah ICU JPM Jasri Kasim berkata, projek tersebut dilaksanakan melalui konsep gotong royong membabitkan pelbagai agensi kerajaan, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP, Ketua Komuniti, belia serta Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Pada hari ini, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan mengadakan program inisiatif Kasih Madani, iaitu program baiki rumah secara gotong royong yang kita buat di Pasir Mas hari ini yang melibatkan 12 biji rumah. Sebenarnya kita menerima lebih daripada 97 buah permohonan baiki rumah. Program ni kita pilih baiki rumah secara gotong royong ni sebab pertamanya dia lebih cepat dalam menyelesaikan isu untuk baiki rumah orang yang miskin. Keduanya dari segi kos lah, kosnya lebih murah dan berbanding kalau kita lantik kontraktor untuk membaiki rumah-rumah rakyat miskin lah. Dan kita beri fokus kepada golongan IKasih lah dalam program ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Majlis Gotong Royong Perdana program baik pulih rumah di bawah inisiatif Sejahtera Madani di Pasir Mas hari ini. Katanya pembaikan membabitkan kerosakan kecil seperti zinc bocor, lantai reput dan dinding rosak sekaligus membantu penghuni rumah berasa lebih selesa dan selamat menghadapi musim monsun timur laut MTL yang baru bermula. Saya rasa setakat ni Pasir Mas paling tinggi. Kita terima juga daripada Macang. Sebelum ni kita terima juga daripada Tanah Merah. Dan kita dah mula menerima banyak permohonan daripada ketua komuniti lah untuk kita bantu. Dia kerosakan kecil seperti zinc bocor, mungkin lantai yang dah mula mereput ataupun dinding, kita akan bantu untuk tukar. Sementara itu, seorang warga emas yang juga penerima IKasih, Jusoh Awang Noh 81 tahun, menzahirkan rasa syukur apabila dibantu memandangkan zinc rumahnya sudah bocor selama 2 tahun namun tidak berkemampuan untuk membaikinya. Jadi hari ni Tukan nak mari beki tu, beki kenapa dari segi rumah ni? Ini sana, Pak Cik tunjuk sana. Kenapa tu? Zinc, kayu. Bocor lah. Bocor habis lah. Reput lah reput. Bila lagi tu? Bocor reput. Bocor tu kalau kira dekat 2 tahun. Ada solak gitu. Sana nak gelap tu. Dia apa tengok sana. Jadi Pak Cik duduk rumah ni berapa orang? Dah lama ya. Berasa selesa lah Pak Cik. Bersyukur lah. Bersyukur. Terima kasih lah. Dalam pada itu, Jasri berkata peruntukan sebanyak RM250,000 juga diluluskan bagi kerja pembaikan rumah anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang daif. Kita sasarkan 50 rumah dan dia akan berperingkat-peringkat lah kita sedang laksanakan pada tahun ini. Pemilihan ini kita serah pada anggota rela, maknanya dia akan lihat kepada rumah-rumah anggota rela yang daif. Maknanya mereka yang berdaftar sebagai sukarelawan rela akan dibantulah baiki kerosakan kecil secara gotong royong juga oleh anggota rela lah, iaitu anggota rela sebab dia ramai sukarelawan ya. Nur Atirah Azman bersama jurukamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.